Tuan-tuan, mana-mana pun kes ataupun isu kehidupan kita, memang kita kena solve dekat punca, bukan solve dekat part dia punya simptom. Saya bagi analogi nak bagi kita faham kenapa punca bukan simptom. Contohlah tuan-tuan, dekat rumah kita, paip dekat dapur tu, sinki tu pecah. Jadi melimpahlah air tu sampailah kat ruang tamu, naik air sampai ke bilik tidur. Kita bangun-bangun bilik tidur, kita tengok air banyak ni, dan kita pun bersihkan bilik tidur kita. Cucilah bilik tidur, keluarkan air daripada bilik tidur. Tuan-tuan, hari-hari kita buat macam tu. Soalan saya, selesai tak masalah? Kenapa tak selesai masalah, tuan-tuan? Exactly, sebab kita hanya selesaikan simptom saja. Sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena pergi dekat dapur kita. Kita kena tukar kepala pipe sinki kita tu, dan barulah masalah akan selesai. Punca tu yang perlu untuk diselesaikan. Tapi kebanyakan antara kita, termasuk saya, hanya fokus pada simptom sebab simptom ni senang nak settle. Dan dia hanyalah penyelesaian yang sementara. Dan simptom ni, punca ni, tuan-tuan, punca ni adalah benda yang sangat susah dan sangat berat untuk kita nak buat. Tapi dia akan solve banyak masalah. Jadi dalam kajian, tuan-tuan, The Fraud Triangle ni ada 3 punca menyebabkan satu orang tu dia mula untuk langgar integriti dia. Yang pertama, tuan-tuan, puncanya adalah disebabkan oleh pressure. Pressure antara punca pertama menyebabkan seorang itu dia tidak integriti, dia mula untuk melanggar amanah. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Berdasarkan kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, 1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami simptom-simptom, tanda-tanda gangguan kesihatan mental.